Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan penghasilan produk seni khot bagi kod khusus di MMB 1114. Peribahasa yang telah kami pilih ialah masa itu emas. Peribahasa ini bermaksud masa merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia dan masa tidak boleh dibazirkan kerana masa yang telah berlalu tidak dapat untuk dikembalikan semula. Hal ini menunjukkan bahawa setiap individu perlu menghargai masa dan menggunakannya dengan sebaik yang mungkin dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang bijak untuk menguruskan masa akan membahagikan masa antara belajar, berehat dan juga melakukan aktiviti harian secara teratur. Dengan itu, mereka dapat untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Selain itu, peribahasa ini juga akan mengingatkan kita bahawa sikap suka untuk menangguhkan kerja boleh menyebabkan kerugian pada masa hadapan. Nilai yang boleh diperoleh daripada peribahasa ini ialah sikap menghargai masa, disiplin diri serta tanggungjawab dalam mengurus kehidupan seharian. Peribahasa ini dirujuk daripada sumber seperti buku, peribahasa Melayu dan juga laman sesawang yang berkaitan. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang penghasilan karya seni khot berdasarkan peribahasa ini. Seterusnya, peribahasa ini telah ditulis dalam tulisan Jawi iaitu masa itu emas. Kami telah menghasilkan karya seni khot ini menggunakan aplikasi Ana Muhtarif dengan menitik beratkan aspek keindahan, keseimbangan dan kekemasan tulisan. Dalam penghasilan karya ini, kami memilih gaya hard copy kerana gaya ini kelihatan lebih teratur dan sesuai untuk dipersembahkan dalam bentuk digital. Gaya ini juga membantu menjadikan tulisan lebih jelas dan mudah dibaca oleh penonton. Dari segi reka bentuk, kami menggunakan warna putih dan emas sebagai latar belakang kerana ia memberikan suasana yang tenang dan harmoni serta tidak mengganggu fokus terhadap tulisan utama. Selain itu, kami turut memilih warna tulisan yang lebih menonjol supaya peribahasa masa itu emas menjadi fokus utama dalam karya ini. Pemilihan warna ini sangat penting bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat dilihat dengan jelas. Kami juga menambah elemen hiasan seperti motif bunga dan corak Islamik bagi menyerlahkan lagi keindahan seni khot. Hiasan ini dipilih secara sederhana supaya tidak terlalu syarat dan masih mengekalkan keseimbangan reka bentuk. Dari segi susunan pula, kami memastikan kedudukan tulisan berada di tengah dan disusun dengan kemas agar kelihatan seimbang dan menarik apabila dilihat secara keseluruhan. Berikut merupakan hasil akhir karya seni khot yang telah kami hasilkan. Baiklah, cara kami menghasilkan tulisan khot ialah menggunakan aplikasi Ana Muftakhir. Cara penggunaannya ialah masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Kemudian, pilih saiz yang ingin digunakan. Kami menggunakan saiz 8/10. Kemudian, tekan button teks di atas. Pilih jenis khot yang ingin digunakan. Kami menggunakan hot copy. Kemudian pilih saiz yang ingin digunakan. Seterusnya, masukkan perkataan yang ingin ditukarkan ke dalam tulisan khot. Sebab itu, kita perlu memastikan tulisan yang dipilih ialah di dalam tulisan Jawi terlebih dahulu. Untuk menukarkan tulisan dalam bahasa Melayu ke tulisan Jawi, kami menggunakan platform eJawi Makmur. Selepas itu, tekan button insert. Baiklah, tulisan khot anda telah pun dibina. Baiklah, simpan terlebih dahulu tulisan khot yang telah dibina tersebut. Baiklah, selepas gambar tersebut telah disimpan, masuk ke aplikasi Canva untuk memilih gambar latar belakang. Seterusnya, pilih template Canva yang ingin digunakan dan masukkan tulisan khot yang telah dibina tersebut ke dalam template Canva. Betulkan kedudukan tulisan khot tersebut. Baiklah, tulisan khot ini telah pun disiapkan.
Sebagai contoh, penggunaan peribahasa ini di dalam ayat adalah seperti Ali sentiasa mengingatkan dirinya bahawa masa itu emas. Oleh itu, dia tidak suka membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ayat ini bermaksud Ali merupakan seorang yang sangat menghargai masa dan sentiasa menggunakan masanya dengan melakukan perkara yang bermanfaat serta mengelakkan daripada pembaziran masa. Seterusnya, karya seni khot yang telah kami hasilkan ini akan dipromosikan melalui platform seperti YouTube dan juga aplikasi WhatsApp bagi berkongsi hasil kerja kami serta menarik minat orang ramai terhadap seni khot. Selain itu, promosi ini juga dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memartabatkan tulisan Jawi sebagai warisan budaya. Namun begitu, sepanjang kami menghasilkan tugasan ini, kami turut menghadapi beberapa cabaran seperti kesukaran dalam menghasilkan susunan tulisan khot yang kemas dan seimbang serta cabaran dalam pemilihan reka bentuk dan warna yang sesuai agar hasil yang kami hasilkan ini lebih menarik dan tidak terlalu biasa. Namun begitu, melalui kerjasama serta perbincangan daripada ahli kumpulan kami telah berjaya mengatasi segala cabaran tersebut dengan sebaiknya. Jadi, melalui tugasan ini, kami dapat meningkatkan kemahiran kami dalam menghasilkan seni khot secara digital serta dapat memahami dengan lebih mendalam maksud peribahasa yang telah dipilih. Kami juga menyedari bahawa seni khot bukan sahaja satu bentuk seni, tetapi ianya juga satu medium untuk menyampaikan mesej dan nilai dalam kehidupan. Akhir kata, kami berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi kepada semua untuk lebih menghargai masa dan juga keindahan tulisan Jawi. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.